Musim cuti sekolah dah tiba. Korang dah ada ke menu yang istimewa untuk anak-anak? Kalau belum ada, mari sini tengok. 2 resipi istimewa gunakan 5 bahan sahaja. Budak-budak kalau menu-menu bercheese ni memang suka sangat kan? Saya gunakan Perfect Italiano Mozzarella untuk rasa yang creamy dan lembut. Pecahkan telur, masukkan mozzarella, lagi banyak lagi sedap tau. Masukkan secubit garam, ukur rata ke semua bahan. Ambil sekeping roti, sapukan mentega dan juga mayonis. Taburkan cheese mozzarella secukupnya. Masukkan dalam air fryer. Next, ambil lagi sekeping roti, lenyekkan bahagian tengahnya macam ni. Lapiskan atas roti tadi. Jangan lupa sapukan mentega dan lenyekkan bahagian tengahnya supaya kita dapat masukkan campuran telur dan juga mozzarella tadi. Hiaskan dengan cili flake dan daun parsley. Masak dalam air fryer. Dah siap. Cantikkan warna dia. Kuning keemasan gitu. Jom kita tengok dalam dia pula. Boleh tarik panjang-panjang. Yang penting rasa dia seimbang, tak masin. Tengoklah korang. Memang mengancam. Kalau tak suka yang crispy tadi, korang boleh buat yang macam ni. Tukar temperature dan masa masak je. Pulang selera korang ya. Resepi yang kedua, saya gunakan telur rebus. Lenyek-lenyekkan kasar-kasar macam ni. Masukkan mayonis secukupnya. Kalau korang nak tak garam, lada hitam pun boleh juga. Saya buat versi simple je. Ambil 3 keping roti, korang sapukan dalam mentega dan juga mayonis. Lapisan pertama letakkan telur mayo tadi, cili flake dan juga parsley kalau perlu. Letakkan lagi sekeping roti dan juga mozzarella cheese. Tutup dengan sekeping roti lagi. Korang masak atas pan dengan api yang kecil ya, supaya roti tak hangin tapi mozzarella dia akan cair. Tengok ni, bila cheese dia cair, bolehlah korang tarik panjang-panjang dan cheese tu akan meleleh. Rasanya memang sedap. Selamat mencuba. Bye.